sedang mengikuti berita semasa bersama saya, Sarah Chiong dari PBS SMK Batu Lintang. Tajuk utama hari ini tentang peningkatan kes jenayah cyber di Malaysia, khususnya penipuan dalam talian yang semakin membimbangkan. Jenayah cyber kini dilihat sebagai satu ancaman serius kepada keselamatan data peribadi dan kewangan rakyat Malaysia. Sejak kebelakangan ini, Malaysia menyaksikan peningkatan ketara dalam kes jenayah cyber, terutama penipuan dalam talian yang melibatkan kehilangan wang dan data peribadi. Laporan terbaru daripada Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan bahawa kes jenayah cyber telah meningkat sebanyak 30% berbanding tahun lalu, dengan lebih daripada 10,000 kes penipuan dalam talian dilaporkan sejak awal tahun 2023. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Dato' Razarudin Hussain, kebanyakan kes jenayah cyber ini melibatkan taktik penipuan seperti tawaran pekerjaan palsu, jual beli barang secara dalam talian yang tidak wujud, serta skim pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi. Modus operandi penjenayah ini adalah dengan menyamar sebagai individu atau syarikat yang dipercayai untuk memperdaya mangsa dan memperoleh wang dengan cara yang tidak sah. Salah satu taktik yang semakin popular digunakan oleh penjenayah cyber adalah dengan menyalahgunakan platform media sosial dan aplikasi pesanan seperti WhatsApp dan Telegram. Pihak berkuasa memaklumkan bahawa banyak kes penipuan melibatkan tawaran pelaburan dalam mata wang kripto dengan mangsa diminta untuk membuat pembayaran dalam bentuk wang tunai atau melalui transaksi dalam talian. Dalam satu kes terbaru, seorang wanita berusia 35 tahun dari Kuala Lumpur telah kehilangan lebih RM50,000 selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan dalam talian yang mendakwa dapat memberikan pulangan besar dalam masa singkat. Mangsa yang dikenali sebagai Puan N berkata, "Saya sangat terkejut apabila mendapati saya telah ditipu. Pada mulanya, tawaran itu kelihatan sah dan saya dapat maklum balas yang baik daripada pihak yang menghubungi saya. Namun apabila saya mula membuat pembayaran, mereka mula meminta lebih banyak wang tanpa memberikan apa-apa hasil." Sebagai respons kepada peningkatan kes penjenayah cyber, pihak PDRM telah menggalakkan orang ramai untuk lebih berhati-hati dan memeriksa kesahihan mana-mana tawaran atau transaksi yang diterima dalam talian. Kementerian Komunikasi dan Digital juga menegaskan bahawa mereka sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk memperketatkan kawalan terhadap platform dalam talian bagi mengurangkan kejadian penipuan cyber. Pihak berkuasa juga telah melancarkan kempen kesedaran awam mengenai penipuan dalam talian. Itulah laporan mengenai peningkatan kes jenayah cyber di Malaysia dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk membendung isu ini. Orang ramai diingatkan agar sentiasa berhati-hati apabila berurusan dalam talian dan pastikan maklumat peribadi serta kewangan anda dilindungi dengan baik. Teruskan mengikuti perkembangan terkini dalam edisi berita seterusnya. Sekian saya, Sarah Chiong. Terima kasih kerana bersama kami.